Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari ni Mamu nak sembang pasal mix and match PC. So ni PC yang Mamu beli hari tu. Kalau hampa tengok video tu, Mamu jual PC lama, beli PC baru lah. So apa kena mengenal mix and match ni? Mix and match PC ni maksud Mamu gabungkan brand-brand lain untuk bina satu PC. Hampa nampak macam satu set ni, sebenarnya dia punya brand semua lain-lain. So kita start dengan prosesor lah. First kali prosesor yang Mamu pakai Ryzen 9 7950X. So prosesor ni ada 16 core 32 thread. So lagi banyak core, lagi banyak thread, lagi banyak lah multitasking yang boleh buat. So yang ni kalau nak main game dengan untuk buat editing video memang sesuai. Tapi kalau nak compare dengan yang famous Ryzen 7 7900X 3D, yang tu lagi dahsyat lah. Yang tu untuk game memang padu. Tapi kalau untuk editing, dia ada 8 core saja. Tu tak berapa sesuai sangat. Kalau nak betul-betul paling padu dengan prosesor, Ryzen 9 9950X 3D, yang tu paling padu lah. Okay. So prosesor menggunakan AMD. So untuk benda kedua adalah motherboard. Motherboard dia Mamu guna ni. Mamu guna Gigabyte. Motherboard dia Mamu guna Gigabyte 8X70 Gaming X Wi-Fi 7. Tengok sikit. Macam ni lah dah. X870 Gaming X Wi-Fi 7 guys. So motherboard ni dia ATX punya motherboard. Memang besar. Dari atas tu sampai bawah. So motherboard ATX. So kalau nak guna motherboard ATX, casing mu kena guna casing ATX. So casing yang Mamu guna adalah casing NV5S. NV5 dengan NV5S ni ada beza sikit. NV5S dia ada siap lampu dekat sini. So apa yang special pasal casing NV5S ni? Dia adalah ATX. NV5 ataupun NV5S dia ATX, apa boleh boh motherboard ATX lah. So Mamu boh memang cantik. Lepas tu dia ada ruang dekat sini yang apa boleh letak tu sini. Lepas tu dekat sini yang apa boleh letak figurin lah. Nanti Mamu dah order figurin tak sampai. Action figure apa boleh letak sini. Dengan NV5. So kalau hampa tengok gambar ni, gambar NV5. Okay, gambar NV5 ni apa kalau tengok, dia kalau dia tak ada yang RGB tu, dia ada belah sini saja RGB dia. Tapi kalau hampa nak, hampa boleh beli yang RGB LED strip. Lagi lampu dia lagi banyak. Lagi cantik. Kalau hampa nak casing tu memang nice. Casing tu kalau hampa nak, hampa tambah lah demi RGB tu, tambah sikit kan. Tambah dalam 200-300, dalam 300 lah hampa tambah, hampa boleh dapat LED strip lagi cantik. Kalau hampa yang suka LED banyak-banyak. Beza dia lagi, kalau NV5 ni dia lagi banyak orang kata lubang-lubang untuk cooling lah. NV5M Mamu kurang sikit. Tapi Mamu sebab apa Mamu guna casing ni? Sebab dia kecil sikit. Senang sikit untuk meja Mamu. Meja Mamu tak besar sangat. So next untuk storage, Mamu ambil ni. Boleh tengok NV3 2TB storage, speed 6000. So storage Mamu guna 2TB lah. Memang besar, nak save orang kata banyak lah, boleh save. Lepas tu dia pun NV3 6000 speed, memang cantik lah. Yang tu tadi jenama Kingston lah. So next ni RAM dia. RAM dia Mamu ambil ni lah, Predator Vesta. Apa tengok Predator Vesta DDR5 6000GB, color hitam yang Mamu ambil. So ni ada dua color lah. Kalau hampa nak putih ada, hitam pun ada lah. Mamu ambil color hitam ya. So color hitamnya dia ada best ni sebab dia ada RGB sekali lah. Dia 16GB, 2 batang lah Mamu ambil. So hampa boleh tengok sini. So ni RAM dia lah. Acer Predator DDR5 Vesta 2 RGB. So ada 2 batang. Memang cantik. So setakat ni kita tahu prosesor Mamu guna AMD, motherboard Mamu guna Gigabyte, storage Mamu guna Kingston, dan RAM Mamu guna Acer Predator. So empat-empat ni brand lain lah. Semua Mamu guna lepas ni semua brand lain. So nak continue, next kita tengok apa benda lah Mamu nak guna. So untuk motherboard ni tadi Mamu lupa beritahu, dia ada sekali dengan Wi-Fi lah. So bila Wi-Fi dia nanti sambung guna antena ni. Apa kalau tengok, ni antena dia guys. Gigabyte ni antena. So motherboard ni dah siap dengan Wi-Fi dah. Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 laju lah. Wi-Fi 8 tak sure dah keluar ke belum. Wi-Fi 7 dengar cerita macam nak keluar lah Wi-Fi 8 lah. Wi-Fi 7 laju lah. So next memang guna sleeve dia. Kalau hampa nampak benda wire ni, yang ni lah sleeve 3.0 ARGB memang guna lah. Yang ni dalam RM50, RM60 macam tu lah. Yang ni nak bagi cantik lah.
Dia boleh tukar RGB lah, nak color apa semua boleh. Ya, 3.0. Abang tengok sikit. Nak color apa semua boleh. So guys, next untuk power supply mau guna ni Super Flower 1000 watt. Super Flower Lidex 3 ATX 3.1 ni 1000 watt. Abang tengok sikit. Ni nama dia Super Flower. So yang ni dia punya, orang kata dia guna 80 plus gold lah ni. Dia guna gold ni 80 lah. So power supply ni dia main PCIe 5.1 lah. Power supply ni memang dah bagus dah lah. Apa tak payah nak beli mahal-mahal sangat. Yang ni pun 1000 watt dah cantik dah. Okey dah, memang baloi. Super Flower memang steady guys. So next untuk dia punya AIO, mamu tak guna air cooler tau, mamu guna AIO. Okey, so untuk AIO mamu guna Thermalright yang ni kan. Thermalright Hypervision. Nampak tak? Thermalright Hypervision. Thermalright Hypervision 360 UB ARGB color black ni lah. Sebab ni casing black. Sebab apa yang Hypervision mamu suka guna? Sebab screen dia besar guys. Lepas tu dia punya fan pun padu. Lepas tu fan dia pun, yang ni kipas stok dah lah mamu pilih. Mamu tak ganti kipas dia. Dia main 3 sekali dah kipas ni. Apa kalau nak buka, mamu nak buka semua kipas. Kalau hampa nak tukar kipas lah, mamu tak recommend lah. Sebab kipas dia yang stok ni memang bagus. Nampak tak? Thermalright. Thermalright ni dia dah ada line macam ni dah. Dia dah ada line. Lepas tu ni nama dia Thermalright Hypervision. Yang ni AIO dia. Dia main sini, tali dia main sini. Lepas tu ni lah screen dia. Screen dia hampa tengok kan, mamu gambar Goku. So untuk screen dia tu, hampa boleh tukar apa-apa gear. Video pun boleh kan. Apa nak buat video, dia tak ada lengthnya. Apa nak buat berapa panjang, apa nak buat movie, sejam pun boleh buat, dia boleh running. Memang bagus. Yang Thermalright Hypervision ni memang cukup bagus. Dia punya kuning, harga dia pun okey. Harga dia kalau harga market dalam 600 ke 700 macam tu kalau tak salah harga market dia. Memang puas hati, performance dia cukup bagus. Dan video dia setakat ni dia paling bagus lah. Dia boleh buat video panjang-panjang pun boleh. Ni mamu saja buat gift. Apa nak buat video panjang, hari tu mamu datang memang boleh. Dia punya app pun simple saja. So bila hampa beli casing ni, casing NV5S ni, apa dia dapat fan tag bagi stoknya. Fan tu mamu tak berkenan sangat. So mamu tukar, mamu beli fan dekat Shopee, iaitu fan Prism lah. Prism punya fan ni mamu beli 3 reverse blade, 1 forward blade. Sebab AIO dah pakai 3 reverse blade dah. So mamu beli lagi 4 ya. Satu pun dekat Shopee murah kan, dalam RM14 macam tu. So mamu beli 4 baru RM52 tu. Saya mau tunjuk fan dia ni. Nampak cantik kan. Satu RM14 guys. Jimat duit beli fan. Yang ni 3 reverse blade lah. Ni forward blade. Forward blade mamu dekat letak kat belakang ni lah. So bila fan ni dia kenal lah dengan Thermalright punya fan ni. Sebab dia bukan satu set lah. Ni Thermalright punya, yang ni Prism punya. Mamu buat macam ni sebab nak bagi nampak depa lebih kurang. Thermalright punya fan ni memang dah cukup bagus. Performance dia bagus. Prism ni nak bagi sama color macam tu. Sini boleh letak figure, apa-apa sini. Okay guys, last but not least, mamu nak tunjuk apa. Mamu guna graphic card apa. Mamu guna 50 series lah guys. Apa lagi kalau bukan 5070 Ti. 5070 Ti apa ni? Brand MSI. Brand MSI 5070 Ti. 5070 Ti apa? Kita tengok. 5070 Ti Vanguard SoC Launch Edition nya. Apa tengok sikit. So bila hampa buka, dia punya kotak ni, dia macam ni lah. Dia buka dia memang sampel dia buka macam ni. Dalam ni ada kotak dia lagi. Apa tengok, Vanguard Launch Edition. Ni buat hati ni. Ni brand MSI. So setakat ni untuk PC mamu guna semua benda leng-leng lah. Semua brand leng-leng. So bila dalam ni apa dia dapat yang ni lah. Lucky in the world apa ni semua. Lepas tu untuk dalam kotak ni pun nampak dia dapat benda ni lah. Benda ni mamu dah buka dah itu. Mamu apa pakai lah. Patung ni dah dapat bagi. Yang patung kalau yang launch edition ni saja yang ada patung ni. Patung ni tak tunjuk nampak. So patung ni mamu dapat yang ni. Dia Kung Fu Hustle Master Shifu. Red Dragon Master Shifu. Pasang kaki dah sini. Ni
Hampa dia dapat. Dia ada banyak karakter lah ni. Mamu dapat yang Master Shifu ni rancak agak Dia ada banyak lagi karakter nampak. Sini ada, berlembut karakter. Mamu dapat Master Shifu. Yang ni pun boleh letak sini guys. Apa boleh letak kat sini. Okey lah, boleh letak MSI. Nampak? Hampa boleh letak kat bawah ni. 5070 Ti. Patung ni boleh letak bawah ni. Memang nice. Sini mamu boleh letak anime link pula lah. Figurine link. Yang ni Master Shifu. Letak sini. Sini dah atas Goku. So guys, untuk video kali mamu dah explain dah spek apa yang mamu guna apa semua. Setiap brand lain-lain tau. Tapi dia menjadikan satu PC yang cantik. Memang puas hati guys. So kalau hampa nak buat PC macam ni, hampa boleh pergi dekat Hakim Tech. Mamu buat kat Hakim Tech. Memang puas hati, harga pun okey. Memang nice lah. Okey guys, untuk grafik card ni, mamu lupa cakap, yang ni grafik card ni 5070 Ti MSI. Dia besar macam ni, so dia ada yang ni, dia ada RGB tang sini dan tang sini guys. Apa boleh tengok logo dia RGB. Memang mercik guys. 3 fan MSI memang cukup besar. 3 fan. Boleh tengok. Puas hati guys. Wah, tapi memang ni nak main 2K resolution high end memang boleh lah. 4K pun nak main boleh try, jangan risau. So setakat ni sajalah video kali ni. Apa-apa pun steady orang kita.